Beberapa isteri yang bersuamikan seorang agamawan membuat saya mahu termuntah. Isteri kedua telah menerima WhatsApp daripada kakak skandal dia yang mana Farid telah menghantar video hubungan intim saya dengannya dan saya dalam proses cerai. Semenjak saya mula terlibat dalam kes-kes poligami scam, ramai isteri yang muncul bercerita kisah rumah tangga mereka yang menyedihkan bila ada aduan isteri-isteri poligami oleh agamawan. Perkara pertama yang diadu isteri adalah mostly hal dalam kelambu yang melampau dan penuh keterpaksaan. Saya banyak menerima aduan-aduan sedemikian hatta dari isteri yang dianggap kukuh poligami. Terkadang saya terfikir, adakah Allah sebenarnya menguji iman tok-tok lebay dan ustaz-ustaz kita dengan nafsu? Adakah Allah mahu melihat dengan tingginya ilmu agama, iman dan ibadah? Mampukah mereka mengawal nafsu atau sebaliknya menunggang sunnah sebagai alasan? Mendengar sendiri dari mulut beberapa isteri yang bersuamikan seorang agamawan membuat saya mahu termuntah. Kalau pergi bercuti, tidur satu bilik ramai-ramai. Hubungan intim masih mahu dilaku. Isteri yang lain tutup muka dengan gebor. Aduhai. Yang sungguh sadis, video seks dirakam kala berasmara dengan isteri. Rakaman dibuat berkali-kali. Video yang real close up tanpa menutup muka, tanpa menutup badan walau dengan surat benang. Kemudian yang paling sadis, video-video bersama isteri-isteri tersebut dipertontonkan kepada wanita luar. Video untuk menunjuk power suami. Kegilaan apakah ini? Normalkah ini amalan agamawan poligami penceramah masjid? Kalau bagi ceramah berdentum-dentam tetapi banyaknya cakap tidak serupa bikin. Isteri perlu disara tapi agama sendiri hidup meminjam merata tak bayar, juga menadah wang infak dan sedekah dan tetap mahu berpoligami. Isteri perlu dimuliakan tapi agamawan sendiri memaksa isteri-isteri dengan merakam video porno dan sebarkan aib isteri kepada orang lain. Lagi mahu bercakap tentang marah isteri dan wanita. Kemudian dia post video daripada ustaz tu lah. Ustaz siapa lagi? Ustaz yang tu lah. Maruah seorang wanita terbayar dengan harta. Kau nak bayar maruah wanita yang dulunya haram halal sebab nikah. Kau ingat maruah anak ibarat macam tu lah. Tiba-tiba kau nak cah dia macam mana? Kau dah ambil maruah dia. Kalau lelaki orang tak tahu maruah dia kena ambil kan. Mana cerita dia. Kalau perempuan pun tahu.